Assalamualaikum. Hello and hi YouTube. Okey. Selamat pagi geng. So dah lama dah kita tak buat video. Alright, so hari ni saya nak bawa RS saya ni. Saya nak tukar steering cone. Planning asal tu nak tukar steering cone sebab saya rasa handle saya ni macam kita kunci tengkok tau, kerah tau. So saya ingat steering cone saya problem lah kot kan. Lepas tu dalam masa sama saya nak suruh mereka check tayar depan juga. Sebab tayar depan saya dia jerak angin lah. Kita pump hari tu saya dah pump, kemudian tiba-tiba angin keluar. Saya tak pasti lah sama ada bocor ke apa ke, saya tak pasti. So tayar depan pun saya nak suruh mereka check out semua. Sama ada kepala tiup tu ke problem, saya tak tahu, dia keluar angin tapi. So saya nak suruh mereka check tengok lah. Okay. So kedai yang saya nak pergi ni iaitu kedai Putra Tayar dekat Bintong lah. Okay. So mereka boleh buat untuk steering cone, mereka boleh buat. Saya ingat saya nak pergi sana lah. Okay. So siapa yang pernah agak-agak yang pernah jadi macam saya steering cone dia jadi handle kita ni macam kita lock handle macam kita kunci ketat handle kita ni. Siapa yang pernah jadi macam tu kan. RS saya ni first time lah jadi. Setelah hampir berapa tahun? 5 tahun 2020 hampir 5 tahun lah. Setelah 5 tahun lah, ini baru first time lah. Dia jadi macam kita ketatkan handle lah. So saya dah call tadi Putra Tayar, dia bagi tahu dia boleh buat. So dia minta hantar awal lah, sebab kalau lambat takut tak dan siap, sebab benda tu sehari. Benda tu sehari. So nak kena hantar awal lah benda ni. Cerita dia motor ni saya nak kena tinggal. Lepas tu saya balik dengan Grab. Saya balik dengan Grab lah. Oh, dia dah bubuh traffic light lah dekat sini. Bagus lah. Ni pun kita rasa tayar kempek-kempek lagi ni. Walau kita suruh dia check sekali lah dengan tayar. Pasal buat dia keluar angin kan, saya tak pasti. Dah sampai dia dekat Selekor ni lah kedai dia. Dah sampai. Okey geng, so dah siap dah. Dah siap dah tukar steering cone. Okey. So dia dah jadi berlongkang. Okey, kalau nampak dekat sini noh. Saya tunjuk lah. Alright. So saya tunjuk. Okey, dia dah jadi macam berlongkang sikit. Okey.
Jadi bila berlongkang tu dia jadi tak sedap tau bila kita nak ponong. Mana dia lah. Oh ni kalau nampak perasan dekat kat sini dia dah jadi macam berlekuk sikit tau. So bila berlekuk dia tak sedap tau. Dia tak sedap. So RS penyakit, salah satu penyakit dia yang ni kan. Salah satu penyakit dia steering cone ni sebab mula-mula saya ingat saya je yang kena, tapi rupanya ada lagi yang kena. Ada lagi yang kena. Okay. So nasib lah dia nak kena sama ada apa baru beli motor ke ataupun apa dah lama beli motor ke. Macam saya dah lama, tak apalah, dah 5 tahun, so tak ada masalah lah. Okay. So jom kita on board. Bau berasa macam motor baru. Bau sedap. Okay, satu lagi pasal tayar. Tayar motor saya yang duk rajin keluar angin tu, jarak angin tu. Okey, jadi sebab gam. Kan kita kadang-kadang kita pakai yang ubat tayar tu, okay, dia lama-lama dia lekat dekat rim kita tau, keliling rim kita. So bila dia lekat dekat keliling rim tu, lepas tu dia akan jadi macam melekat terus dekat situ. So bila melekat, itu yang buatkan dia ada gap sikit antara tayar dengan rim. So bila ada gap dekat situ, dia yang keluar angin tu. So itu lah, bila kita pump dia jerat, dia keluar angin. So dah settle, mereka tolong settlekan benda tu kan. Tapi taklah teruk. Yang saya punya keluar angin tu tak teruk lagi lah. Saya rasa kalau kata dia jadi jugalah kan, kalau jadi jugalah, alright, kalau jadi juga saya ingat tukar rim lah. Tukar rim. Barulah berasa sedap sikit, ini lembut. Sebab saya tak pernah kunci tengkok ni pun. Tiba-tiba kita rasa macam kunci tengkok. Apa pasal rupanya steering cone. Agak ada steering cone. Okay, so kalau bagi hampa pengguna RS, kalau handle hampa berasa ketat, okay, ketat, macam hampa orang kata macam hampa ni lah, kunci ikat tengkok ni kan, kunci tengkok handle ni. So kalau hampa berasa macam tu, maknanya steering cone hampa tu yang problem. So kalau hampa tukar steering cone tu okey lah. So hari ni saya tak boleh buat lah video tunjuk sebab motor tu kena tinggal sehari. Bila kena tinggal sehari, saya pula ada urusan banyak lagi kerja tadi, baru balik pada bercuti. So balik pada bercuti ada banyak benda lah. Terutama saya nak kena settle steering cone ni, lepas tu ada hal yang lain-lain lagi. So memang tak sempat lah nak buat video untuk pasal steering cone ni. Tapi cerita dia panjang lah kalau nak buat. Sebab dia makan masa sehari juga. Dia kena cabut handle kita ni, lepas tu nak kena cabut steering cone tu. Banyak okay, banyak saya memang tak sempat nak record lah, tak sempat nak buat video tu.
dia baru berat tau. Dia tarik sebelah, dia tarik sebelah, dia tarik sebelah. Dan kita kono tu dia tarik ke sebelah. Macam yang ni kita berasa sedap. Kita letak, dia ikut je. Okey eh. Alhamdulillah, settle steering cone. So boleh ride. So okey lah, video pun sampai sini ya. So let's go, jom. Terima kasih kerana sudi menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.